Okey, dalam dunia ni kan Ustazah, memang orang kata dunia ni tempat ujian, tempat dugaan. Tapi kan macam mana kita yang sedang nak berhijrah, yang sedang nak belajar ni, kita terus kekalkan kesabaran kita dalam menghadapi dugaan, cabaran. Lepas tu macam mana kita nak terus kekal taat pada Allah, taat pada setiap ibadah yang kita cuba untuk lakukan tu. Hidup ni Allah SWT akan berikan ujian pada setiap manusia. Tak kisahlah di mana kita, kalau namanya manusia, pasti kita ada ujian. Dan kadang ujian tu bila kita rasa berat, dia sebenarnya ujian ni bawa kita lebih dekat pada Allah SWT. Kalau kita tak diuji, kadang kita manusia, kita akan lupa, doa kita tak lebih khusyuk, mungkin susah nak nangis, susah nak solat mungkin tak khusyuk. Tapi dengan ujian ni, dengan melalui masa-masa susah, barulah kita akan dapat kemudahan. Betul tak? Inna ma'al usri yusra. Surah Asy-Syarah kan, subhanallah. Ujian-ujian kita ni, kita kena ada mindset yang memang akan ada ujian. Tu satu. Yang nombor dua, bila kita ada ujian, jangan salahkan Allah SWT. Kenapa aku ada ujian? Kenapa Allah uji aku? Tak. Tapi ada mindset, ujian ni memang untuk aku, Allah SWT berikan pada aku, dan macam mana aku nak respon. Sebab